Selamat kembali ke channel Kian Plan. Hari ini saya nak bawa korang tengok perkembangan terbaru kebun cili 3. Kebun yang dari mula kita tanam sudah mengeluarkan hasil. Kalau korang pernah tengok video awal dulu, masa anak pokok ini baru nak membesar, sekarang dah masuk 3 bulan lebih selepas ditanam. Jadi video kali ini saya nak kongsikan perkembangan terkini dari keadaan pokok dan hasil tuaian. Walaupun hasil tak banyak, tetapi tetap rezeki yang luar biasa. Sekarang umur pokok cili di kebun ni dah masuk 3 bulan lebih. Kalau tengok dari jauh memang nampak makin matang, batang dah keras, daun pun makin rimbun dan buah cili pun makin lebat di beberapa pokok. Ada yang berbuah cantik berkilat merah menyala, ada juga yang masih hijau tengah membesar. Bila usia pokok dah masuk 3 bulan lebih ni, dia dah mula stabil. Tak banyak serangan serangga, daun pun makin sihat sebab kita kawal dari awal. Cuma biasalah, cuaca sekarang panas dan hujan tak menentu. Jadi penjagaan tetap kena konsisten. Setiap pagi saya akan ronda kebun, tengok kalau ada pokok yang perlukan baja tambahan ataupun pokok yang nampak stres disebabkan air. Sampai hari ini, kita dah harvest 4 kali hasil dari kebun cili ketiga ni. Setiap kali kita harvest, rasa puas hati tu lain macam. Dari pokok yang dulu kecil, sekarang dah bagi hasil sendiri. Dan hari ini kita dah masuk harvest yang kelima. Walaupun hasil kali ini tak banyak macam harvest sebelum ni, tetapi tetap rasa gembira sangat sebab saya tahu dalam 7 tanam ni bukan setiap hari hasil yang sama. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit. Tetapi setiap kali kita dapat harvest, itu tetap rezeki dari tanah. Saya nak kongsikan sedikit rasa bangga hari ini. Walaupun hasil hari ini tak banyak, tetapi setiap biji cili yang kita petik penuh dengan usaha, sabar dan kasih sayang kita kepada tanaman. Setiap kali genggam buah cili teringat masa mula-mula menanam dulu. Hujan lebat, panas terik, ada pokok mati, ada yang tak menjadi, tetapi kita tak pernah berputus asa. Dan hari ini walaupun hasil tak besar, tetapi semangat tetap besar. Itulah yang saya selalu nak tunjukkan pada penonton. Tanam sendiri ni bukan pasal banyak atau sedikit, tetapi pasal rasa syukur dan semangat untuk terus belajar. Jadi itu dia update terkini kebun cili 3. Umur dah masuk 3 bulan, dah harvest 4 kali dan hari ini harvest yang kelima. Walaupun hasil tak banyak, tetapi tetap rezeki yang sangat saya hargai. Kalau korang suka tengok perjalanan kebun ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ke channel Kian Plan supaya korang tak terlepas video update seterusnya. Dan saya nak tanya korang, kalau korang tanam cili juga, berapa kali dah tuai hasil? Tulis kat ruang komen di bawah, kita sembang-sembang ya. Terima kasih kerana sokong perjalanan kebun kecil saya ini. Sampai berjumpa lagi di video seterusnya.